Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf Ra. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, letakkan pen di atas garisan sedikit, buat garis condong pendek ke bawah menembusi garisan dan terus lajakkan melengkung ke kiri bawah macam papan gelongsor. Huruf Ra ni tiada sebarang titik ya. Nampak tak? Dah siap satu huruf Ra yang meluncur dengan cantik. Jom kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, kita mula dari atas garisan sikit dan terus buat garisan meluncur ke bawah garisan buku korang. Tarik perlahan-lahan dan siap, mudah sangat kan huruf Ra ni. Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.